Hai bang, abang tengah buat apa ni? Saya tengah prep untuk buat pizza. Oh, bolehkah kita orang nak jadi abang? Oh, boleh, tapi saya buat dulu. Awak tengok dulu Saya improvise sendiri lah. Resepi semua. So sekarang kita orang nak try sendiri macam mana nak buat pizza. So now tugas saya adalah buat dough. So, ni bagikan pada dua. Kan dulu atas. Sebabkan pizza ni kecil, so kita guna satu tangan je lah. Pegang sini. Jangan gerak mana-mana. Okey. Pusing je. Pusing. Okay, dah rasa macam besar tu, balikkan dia. Dalam pembuatan pizza ni apa yang paling susah? Dough yang paling susah. Benda lain senang je. Kenapa jual pizza? Kenapa tak pilih benda lain? Satu, sebab minat. Saya suka makan pizza. Aku dah bertahan 2 tahun lebih lah buat pizza. So far tak ada bosan lagi. YP lah buat hujung-hujung ni. Masuk bawah dia, tolak. Lepas tu baru regang-regang dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni? Tolak. Lepas tu tolak. Alamak, tak lepas. Apa? Tak apa. Lepas tu, tarik dia ke tepi. So, dia buka lagi besar lah. Oh, tarik dia ke tepi. Jadikan dia cukup 7 inci lah. Macam mana nak kira 7 inci? Agak-agak. Pizza ni sebab kita guna tangan kan buat toasting semua. So bentuk tu tak judging sangat lah. Bukan kita pakai template machine untuk buat betul-betul bulat. Betul. Angkat. Masukkan tengah. Lepas tu tarik. Okey. Okey, masak ni dia dalam 1 ke 2 minit lah. Tak sampai 2 minit lah. Temperature dekat dalam ni sekarang dalam 300 ke 400. Ada beza ke kalau guna macam ni dengan yang oven biasa? Beza sebab yang normal oven rumah tu dia temperature paling tinggi 200.5. So untuk pizza ni masak agak lambat lah. Faham? So ni dia dah masak sikit. So kita kena turn dia. Okay, dah nak masak dah. Ambil, angkat. Tolak, masuk dalam dia, angkat. Letak dah ni. Olive oil dekat dia punya crust. Dekat mana mula-mula start belajar buat pizza ni? Ada masuk kelas lah. Lepas tu, lepas masuk kelas tu, terus R&D sendiri lah. Dia tak pandai terus. Setiap kali kita buat tu adalah proses kita belajar benda baru. So take time setahun lebih juga lah untuk dapat betul-betul macam ni. Pegang sini, cucuk crust dia tu. Potong, baru potong bawah. Sebab dalam dia airy. So bila dalam dia airy, bila kalau kita potong macam tu, dia terus Dia penyek. kemek. And sebab tu kita tak pakai pizza cutter. Faham? Dia akan jadi rosak semua crust ni lah. Shrimp. Kena adil shrimpnya. Ada hangus sikit lah. Yang sedap oh. Ini yang sedap So tadi dia dah tambah udang. So saya pun dah tambah wagyu dekat atas pizza saya. Kita tanya mana? Dari segi rupa ni macam buruk sikit lah sebab dia hitam kan. Okey, sebab dia terlambat jadi. So sebab tu jadi buruk macam ni. So yang ni dia sekata. Walaupun ada hangit sikit tu normal lah sebab dia airy dalam. So dia punya bontot dia dua-dua okey lah. Tak ada hangit sangat lah. Macam roti nan sikit Sebab dia masak atas batu biasa lah macam roti nan lah. Ni 4/5, 4/8. So dia winner. Terima kasih kepada abang sebab sudi terima kita orang Betul. untuk buat pizza bersama-sama. Susah tak? Susah? dia nampak senang tapi susah. Dia takut macam kita tebal kan. Takut koyak nanti aku yang koyak. Aku sekali buat. Sensitif lah. Sensitif lah. Dia kena buat betul-betul. Kalau tak ni kau tak dapat ni kembung-kembung ni.